Budak-budak mahasiswa sampai bakar kamu punya gambar. Dan Menteri Anwar Ibrahim, saya tengok kamu ni asyik sibuk masalah luar negeri, masalah luar negara. Kamu pergi jemput ramai orang luar negara datang, lepas tu kamu sendiri pergi overseas aja. Lepas tu itu hari masalah krisis India-Pakistan pun kamu nak sibuk-sibuk. Konon nak jadi orang tengah, nak menyelesaikan masalah mereka. Ini konflik Iran-Palestin pun kamu sibuk-sibuk juga. Kamu nak jadi konon-kononnya orang tengah. Dia dah ada menteri-menteri. Kamu suruh biar je lah dia pergi cari pelaburan luar negeri. Itu pun pelaburan entah berapa bilion aja yang masuk. Yang declare banyak lah. Yang actual masuk itu tak tentu lagi berapa. Mungkin sedikit, mungkin teruk. Sebab itu kita tak nampak pengukuhan ringgit yang ketara dan sebagainya. Saya nak cakap macam ni Anwar, kita dekat Malaysia ni, masalah dalam negeri ni banyak. Budak-budak mahasiswa sampai bakar kamu punya gambar. Itu menunjukkan masalah kita dalam negeri ni amat kritikal. Masalah kamu nak potong subsidi, naikkan harga minyak. Lepas tu harga barang semua naik. Anwar Ibrahim, keadaan ekonomi rakyat macam mana? Rakyat sekarang menghadapi masalah yang amat berat. Tapi kamu pergi sibuk nak menyelesaikan masalah orang dekat overseas tu. Fokus kepada masalah kita rakyat Malaysia dalam negeri ni dulu. Daripada kamu sibuk-sibuk masalah orang lain dekat luar negeri tu. Itu yang patutnya kamu buat. Setiap kali kamu pergi overseas tu, ia melibatkan perbelanjaan yang besar. Kamu nak naikkan cukai, nak kutip duit. Nak buat apa? Nak pergi tampung kamu punya perbelanjaan dekat luar overseas tu. Nak buat kota madani berapa bilion itu. Sebab itu kamu nak naikkan cukai dan sebagainya ini. Fokuslah.